untuk ketupat jantung punya tips. Tips yang asas untuk ketupat ni. Pastikan kita anyam dekat luar daun. Dekat luar yang macam ni. Kalau yang bawah dia akan bentuk bintik-bintik. Bintik-bintik ni bila kita anyam sepatutnya dia dekat dalam ketupat. Contoh Kak ambil yang ketupat yang dah siap anyam ni kan. Kak ambil ketupat yang dah siap anyam ni. Kalau kita buka ni bahagian dalam ada bintik-bintik. Itu yang kena dipastikan. Nampak tak dalam tu ada bintik-bintik tu kan? Itu kat belah dalam dia. Ni kita buka macam ni untuk masukkan beras. Lepas tu nanti kita trim hujung ni. Kita offkan di hujung ni. Dia akan jadi satu sahaja belah yang ada yang ada pemegang ni lah. Yang ada daun dia lah. So last. Ni last ketupat hari ni. Sambil bersembang-sembang santai dengan sahabat Aryani. Kan? So macam mana kalau ketupat-ketupat lain tu kita kena buka dulu dua ni. Jadikan dua belah. Sebelah kiri